Nok macam ni lah Nok. Menyanyi ni dia adalah satu kreativiti. Tak kisahlah dia nyanyi tu suara dia kepik ke, dia apa ke, asalkan menyanyi. Jangan dia menyanyi dalam keadaan kata apa tu menggairah, itu kan menyanyi. Itu adalah aksi. Bagi saja kalau dia menyanyi tu cara dia mungkinlah itu cara pengajaran dia kot. Cara bunyi dia macam dantut. Sungguh-sungguh cubitan. Dia kena tegan-tegan macam tu kan. Okey tu memang skill dia menyanyi macam tu. Takkan kita nak nyanyi cubit-cubitan. Cubit-cubitan. Senggol-senggolan. Takkan kita nak macam tu. Kan betul tak? Itu semuanya orang kata apa tu, cara pembawakan nyanyi tu. Aku bila orang nyanyi pun salah tak nyanyi, salah. Bila orang tu nyanyi, bila orang tu tak nyanyi, kau suruh buat lagu. Bila orang tu buat lagu, buat skill macam tu, kau kata dah macam suara kepik.